helmet aku dah sampai. Okey, jom kita test. Serius weh. First aku tengok iklan helmet ni pun aku dah jatuh cinta dengan design retro klasik dia tu. Tapi still nampak modern tau dengan design grafik dia ni. Lagi-lagi dengan ducktail dekat depan ni, memang ngam lah. Dan macam helmet premium yang lain juga, di bahagian depan dan belakang ni dia ada ruangan untuk angin masuk juga tau. Dan span sebelah dalam ni pun bagi aku dia tak terlalu tebal, tak terlalu tipis. Lagi-lagi dekat bahagian tengah ni, so memang selesa lah. Dan aku rasa kalau muka yang agak besar pun dia takkan rasa sempit sangat. Clip dia ni jenis adjustable, senang kan dah buka dan tutup. Dan yang paling best, hampa mesti ingat helmet ni open macam ni kan. Ada visor weh yang tersorok dekat bawah ducktail ni. Serious function macam helmet dua dalam satu lah. Yang paling aku suka, visor ni dia rapat sampai bawah dagu tau. Macam aku ambil visor yang transparent macam ni sebab aku selalu ride waktu malam. Dan serius aku rasa macam tak pakai helmet tapi angin tak kena kat muka. Memang betul-betul clear vision lah. Dan sebelum ni pun aku dah survey helmet yang design macam ni, tapi dia tak boleh pair dengan visor yang clear vision macam ni tau. Dan helmet ni pun memang aku recommend sangat. Dan harga dia pun murah weh, bawah 100 weh. Tapi selesa dan pada masa yang sama dia ada safety lah. Cuba minat, link untuk belian aku dah sediakan.